Assalamualaikum dan selamat berpuasa kepada semua rakan-rakan dikasihi. Terima kasih sudi follow, like and share konten daripada Roti Bersuara Channel. Sebuah channel yang membawa pelbagai kisah legenda daripada serta dunia. Okey, untuk topik kali ini saya akan ceritakan sebuah legenda yang sangat terkenal dari Tamadun Yunani Purba yang dikenali sebagai Kotak Pandora. Kotak Pandora ni mungkin hampa pernah dengar. Saya percaya ramai yang pernah dengar cerita pasal Kotak Pandora ni. Okey, tapi saya nak cerita lagi sekali ya. Okey, kisah Kotak Pandora ni bermula selepas Prometheus ditangkap. Dia terkantui curi api keabadian daripada Olympian. Lalu Dewa Zeus nampak dia, tangkap dia, lepas tu tambat dia kat puncak gunung Kaukasia, dia siksa dia hari-hari. Zeus menyiksa Prometheus ni menggunakan 2 ekor burung hering yang merobek dan mencari dadanya untuk memakan hatinya setiap hari buat selama-lamanya. Tetapi walaupun selesai Zeus bagi hukuman pada Prometheus, tapi Raja Dewa ni macam tak puas hati. Dia kata, tak puas hati. Lepas sebab Prometheus ni dia ceritakan manusia golongan pertama. Manusia mula-mula dulu di awal penciptaan. Lepas tu dia kata tak cik lah Prometheus sekok seorang yang akan hukum kan. Dia nak hukum semua manusia ciptaan Prometheus ni. Okey, bila kata dia nak hukum manusia golongan pertama ni, lalu dia pergi jumpa Dewa Hephaestus, iaitu dewa tukang besi. Suruh Hephaestus buat seorang perempuan yang dikenali sebagai Pandora. Okey, perempuan ni bukan sebarangan perempuan. Perempuan ni dia diciptakan Hephaestus ni bertujuan untuk menghukum semua manusia dan membawa kesengsaraan. Selepas Pandora ni diciptakan, lalu dewa-dewa Olympian kumpul apa semua, depa bagi hadiah pada Pandora ni. Kiranya Athena bagi kebijaksanaan, Hera bagi perasaan ingin tahu, hak Delen bagi pakaian, kecantikan, kejelitaan apa semua. Kiranya sepenuh maksud nama Pandora tu sendirilah, yang bermaksud segala-galanya. Okey, selepas depa semua selesai bagi hadiah kat dia, penghargaan apa sekalian, akhir sekali Zeus pula bagikan sebuah kotak pada Pandora. Masa Zeus bagi kotak kat Pandora tu, Zeus kata, jangan sesekali buka peti rahsia ni. Jangan buka langsung. Tapi yang kata Pandora ni ada perasaan ingin tahu sebagai manusia. Sagilah apa tahulah ending dia macam mana kan. Lalu Zeus hantar Pandora ni pergi rumah Epimetheus. Epimetheus ni dia adik pada Prometheus. Okey, sebelum Prometheus kena hukum, Prometheus pesan kat adik dia dah, kalau kata mana-mana utusan dewa yang main kat rumah nak bagi hadiah, jangan terima. Jangan sekali terima. Tapi memandangkan masa tu Epimetheus berhadapan dengan Pandora tu, dia tengok, lawa perempuan ni. Lalu depa berkahwin lah diorang. Di malam perkahwinan tu, okey, dah selesai dah majlis apa semua. Ending lah sekali, disebabkan Pandora ni dia ada sifat ingin tahu sangat kuat. Dia cuba buka peti tu sikit lah. Dia buka peti tu sikit, tersebarlah segala peperangan, sengsara, penderitaan, apa sajalah jenis hal malapetaka dengan bencana ni jadi dekat seluruh dunia. Okey, ni sebenarnya agenda daripada Zeus tu sendiri. Dia sengaja bagi kotak tu pada Pandora. Kan macam saya cakap mula-mula tadi, dia nak hukum semua manusia ciptaan Prometheus tu sendiri. Okey, bila tersebar segala malapetaka kat seluruh dunia, dari yang berpunca daripada kotak Pandora. Pandora gagah nak tutup balik, tapi tak berjaya. Sebab kotak tu terbuka terlampau kuat, terlampau luas. Jadi apabila kata jadi perang kata berterusan, lepas tu wabak penyakit, bencana. Okey, lepas tu pula masa ni lah Zeus ambil peranan. Dia turun daripada langit. Dia hukum semua manusia ciptaan Prometheus ni dengan hukuman banjir besar. Memang tajuk ni ada kaitan sikit lah tentang kejadian banjir besar ni. Jadi bila kata dah terhukumnya semua manusia pertama ciptaan Prometheus ni, tinggallah Pandora dengan Epimetheus saja.
Depa ni dah kahwin, lepas tu orang kata lepas depa kahwin, Pandora pun mengandung. Pandora melahirkan seorang anak dipanggil Firha. Okey. Firha ni nanti dia akan berkahwin dengan seorang lelaki. Masa tu dia hasilkan manusia kelompok golongan kedua lah. Golongan selepas banjir besar tu. Okey, daripada kisah legenda kotak Pandora ni cuma boleh bagi tahu yang Zeus tu memang jahat lah. Memang dia ada sifat kata legenda tersembunyi. Okey, setakat tu saja untuk konten mitologi saya kali ni. Saya akan bawa satu lagi kisah legenda. Yang akan datang ni mungkin daripada Nusantara lah, tapi bukan tempat kita lah. Terima kasih sudi like, follow and share konten daripada Roti Bersora Channel. Sila like banyak, sila share. Sama-sama kita belajar. Tapi satu saja saya nak pesan. Okey, ni kisah legenda. Kisah legenda yang kata kisah mitos yang sama ada benar atau tak benar. Tapi yang kata berdasarkan yang saya sampaikan ni, bayangkan orang kata sekadar dogengan lah oleh orang terdahulu. Alright, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.